Banyak kambing. Tak ada baik. Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review dekat homestay kampung klasik yang paling besar dekat Melaka. Dekat area Masjid Tanah. Nama homestay ni Villa Bonda. Kalau kamu nak tahu apa yang best dan menarik dekat homestay Villa Bonda ni, jom follow aku. Dan pastikan kamu tengok video aku sampai habis, okay? Let's go, Komang. Ini apa? Kuih bakar Melaka homemade. Sekarang ni aku baru lepas area Kuala Sungai Baru. Kalau kamu nak tahu, dekat area daripada Kuala Sungai Baru hala ke Masjid Tanah ni, dia banyak kedai kuih bakar tepi jalan. Tu yang salah satu yang aku tunjuk ni. Dekat belah belakang ada lagi, ada beberapa kedai kuih bakar. So kira famous lah dekat sini dengan dia punya kuih bakar dia. Teruskan perjalanan. Lepas simpang ni dalam 1.2 km je dah sampai homestay. Alhamdulillah dah sampai lah kita. Oh yo, besarnya rumah. Tengok ni. Amboi. Besar laman ha. Masih ada court. Dekat kawasan court dia duet aku mah. Lepas tu multi-function tau. Macam-macam aktiviti boleh buat kat sini. Antaranya futsal, lepas tu main bola jaring boleh, ataupun basketball. Lepas tu bola tampar kat depan ni boleh main kat bola tampar. Ada punya jaring dia. Lepas tu kita nak boleh main game untuk team building boleh, tak ada masalah. Kira bagus lah court dia. Bermacam aktiviti boleh buat kat sini. Mak Datuk banyak basikal. Ini satu rombongan Cik Kia boleh naik basikal ramai. Meriah. Dekat entrance depan ni, ni kawasan surau. Kawasan surau dengan reception. Senang ke mah, ada laundry kat sini. Nak basuh baju, no problem. Boleh basuh sendiri. Tapi token ni belah sini. Token yang biru tu kan. Tu token dia. Tukar je basuh sendiri. Dia basuh bawah apa? Basuh dekat bawah. Dry kat atas kan? Kering kat atas. Macam Dobi lah exactly. Right. Dekat sebelah Dobi ni, ni dia punya area dapur rewang dia. Nak makan ramai, nak buat kenduri. Boleh lepak kat sini, tak ada masalah. Dia punya ruang dapur besar. Dia punya sitting area pun banyak. Memang meriah. Kawasan pun lapang. Nampak tak? Sebelum aku nak cover kawasan dalam, kawasan pool dengan dalam bilik dia, aku nak cover kawasan depan dulu. Dia kata cantik depan ni. Sangat epic Ambil gambar pun cantik. Jom kita tengok macam mana rupa kawasannya. Let's go. Dekat Villa Bonda ni ada total 10 bilik tau. 10 bilik, lepas tu boleh cover dalam 80 orang. 80 packs. Kalau nak selesa lah, itu maksimum lah boleh cover. Ni dia punya dia punya gazebo cantik. Ni laluan ke pool ni. Pintu gerbang dia. Cantik pintu gerbang dia. Tengok ni. Dengan daun-daun sini tergantung. Very klasik lah. Dia aku tunjuk lah dia punya pool kat rumah. Okay, jom kita ke depan sikit. So kalau kamu nak tahu dia punya detail info dan harga Villa Bonda ni,
Korang boleh refer dekat description di bawah video aku. Jom kita ke depan sikit. Ni yang paling penting kau. Dia punya signboard Villa Bonda ni. Sangat cantik. Dia punya ukuran kayu dia memang klasik lah. Memang klasik kampung. Cantik kan? Dan sebelah homestay Villa Bonda ni, ni rumah ibu kepada owner Villa Bonda lah. Jom kita tengok dia punya entrance masuk ni. Korang tengok ni. Tangga sini bang. Sangat epic ni suasana dia. Macam istana di zaman silam. Sangat cantik lah. Gila lah. Dia punya singki batu dia sangat klasik lah. Singki batu dia ni. Ada satu lagi tulisan Villa Bonda. Nampak rumah Melayu Villa Bonda, Mas Tanah. Kat belah sini pula, apa nama dia? Boleh bakar-bakar ke bang? Dia punya tempat bakar pun cantik. Ya Allah, dengan batu-batu dia memang sangat eksklusif lah. Ni dia kau bang. Dapur kayu. Sebelah dapur kayu ada kafe kau bang. Kedai kopi yang macam-macam. Dia bukannya kedai kopi. Kedai kopi tu simbolik lah, nama saja. Ada ala-ala style tradisional. Tapi sebenarnya lebih pada pantry lah. Pantry kau pun nak buat, nak setting masak-masak, nak minum air, nak basuh-basuh, semua kat sini lah. Semua area sini. Nampak tak? Luar dia punya kawasan pantry dia, not bad. Depan kedai kopi ada balerong. Yang macam-macam. Jangan ikut sini. Kita ikut depan sikit. Dekat depan pool dia. Kita ikut sini barulah cantik semua. Sebab ada tulisan Villa Bonda tu. Nampak tak? Dia. Okey, jom kita masuk. Inilah suasana balerongnya. Nak solat dengan ramai boleh kat sini. Nak bersanding, nak bertunang, nak buat event, nak meeting. Ala-ala kampung, klasik, tradisional, nak bersila ramai. Memang inilah tempat dia. Memang sangat cantik dan sangat eksklusif. Jom, aku nak pergi rumah yang aku duduk, iaitu rumah yang paling besar dekat Villa Bonda ni. Kat sini kau mah. Ada kolam, ya Allah. Kolam ikan kuih mah, ya Allah cantiknya. Betul besar ikan kuih ah. Amboi, memang cantik. Jom tengok. Dah macam rumah istana dah aku tengok. Jom kita masuk dulu. Assalamualaikum. Mak Datuk besarnya rumah dia. Ya Allah. Sebelum aku nak ke bilik, aku nak start kawasan ruang tamu dulu. Kawasan depan ni. Cuba tengok. Luas sini mah. Reka bentuk dia, struktur dia memang feeling-feeling istana Melayu zaman dahulu kala lah. Ada punya susunan kayu kat sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangat cantik ada punya tulisan khat kayu tu. Ada chandelier mata ni. Ada chandelier bang. Hujung bumbung ni. Bumbung tinggi, tajam. Macam. Kita ke depan sikit, macam balerong nak tengok dengan barang-barang antik semua dekat sini. Dengan typewriter, TV lama, TV tahun 60-an, 70-an je TV ni. Dia baru luas ni, kawasan ni. Ini buat orang solat mungkin ni mah.
Oh, luas kawasan dia. Oh ni. Oh, ada deri tulisan kayu ni, khat kat sini. Oh, ni rasanya surah Al-Fatihah ni. Oh, cantik rumah, ya Allah. Siap ada galeri sini bang. Ada macam museum dia aku tengok. Macam-macam barang antik dia orang letak sini. Dahsyat lah. Sampai dia punya tu jenis-jenis striker pun ada. Yang zaman dahulu kala tau. Macam pattern aku mah. Dengan jaring dia. Memang lain macam lah tempat ni. Aku nak ke bilik pertama ni. Bilik aku stay. Bilik aku stay kat sini. Nama bilik dia bilik kenanga. Okey, jom masuk tengok macam mana rupa bilik dia. Assalamualaikum. Cantik bilik dia. Wow. Siap ada loteng boleh naik ke atas ni. Loteng pun ada. Ada 2 katil single, 1 katil queen. Ambil mangam lah untuk kita orang berempat, anak-anak yang mangam. Ni kawasan meja makeup dia. Besar cerminnya. Cermin besar. Betul very klasik kat sini. Memang tradisional. Dengan dia punya detail very cantik lah. Dia punya seni buatan dekat sini memang pada aku bukannya benda yang murah lah. Dia punya perabot semua jenis yang mahal lah. Serius cakap. Jom tengok dia punya bilik air dia. Bilik air dia. Cantik bilik air dia. Dia size dia just nice. Tak ada besar sangat. Tapi dia punya design batu ni nampak sangat mewah lah. Semacam dalam resort. Bukan dalam homestay. Dia punya design nampak. Tong sampah pun cantik. Buat daripada kayu. Ni macam ni jangan risaulah. Dekat Villa Bonda ni memang setiap bilik ada toiletries. Don't worry. Toiletries disediakan. Sabun, shampoo, semua. Dental kit. Tengok ni. Semua ada lah. Macam biasa aku mah. Nak datang ke mana-mana homestay, kalau tak try dia punya tilam, tak sah. Jom try. Ni tilam queen dalam bilik aku ni. Try dulu. Tenggelam ke mana? Selesa. Ya Allah. Tenggelam. Ini liner tidur ni. Dia bukan jenis tenggelam yang tak sedap tau. Dia tenggelam yang selesa tau. Tilam dia. Tilam tebal. Untuk bantal pun ada banyak. Bantal semua tuala dekat sini lah. Bantal tuala semua. Bantal ada 4. So kat sini memang selesa lah. Bantal pun selesa. Tilam pun selesa. Tempat pun cantik. Jangan risau. Ada sejadah. Sangkut maju boleh kat sini. Ada lagi. Ada almari dalam ni. Dia punya iron box kat sini. Ada almari juga. Kita buka sikit. Ada sandal bang. Ada sandal. Mana ada homestay bagi sandal bang? Selalunya hotel dengan resort je bagi sandal. Lain macam. Ada lagi koma. Bathrobe. Ada bathrobe. Bathrobe Villa Bonda. Ini memang special lah. Very the luxury lah. Ini memang style resort luxury lah. Jom kita ke bilik yang kedua. Nama dia bilik seroja ke mah? Nampak tak? Bilik seroja. Ada berapa katil? 1, 2, 3. 3 katil single, 1 katil queen. Okey. Tengok koma. Indoor game banyak. Ada congkak, saidina, sahiba, chess, jenga. Macam-macam ada. Alright, kawasan atas dah cover. Kita ke bawah pula. Tengok. Ada YouTube ni. Besar TV dia. Steady lah. Ada 2 TV belah sini dengan bawah bawah apa dia? Saya tengok. Ni CCTV. Besar je sini. Boleh tidur lah kawasan open space ni. Ya ke? Ada slime juga. Bestnya. Boleh main game weh. Ada PS5 ni. Ada 4 joystick. Ini memang syok kalau main game ni. Okey, kita terus ke kawasan belakang. Ni dia punya toilet ni. Buka dulu Ini toilet. Lepas tu
Ni kawasan apa tu? Kawasan dapur dia. Ada kowe. Lepas tu dia punya apa tu? Iron board kat sini. Aku perasan setiap bilik memang dia bagi iron board dengan iron. So senang, tak ada nak kongsi-kongsi. Memang satu bilik satu. Memang senang gila lah. So boleh masak-masak agak lah. Dia punya utensil, sepinggan mangkuk semua kat sini. Lepas satu toilet lagi belah sini. Kita buka lah ni toilet tu lagi. Toilet ni simple sikit. Dia bukan guna batu, guna tiles. Tapi tiles pun still elegant dan luxury juga. Jadi kita ke bawah dulu. Bawah ni ada lagi 2 bilik ni. Ini 2 bilik, 2+1. Satu lagi bilik yang open space. Kita tengok Ush. Wow, ini satu kawasan lain ni. Dengan batu-batu dia. Mak Datuk. Dahsyat. Boleh lepak sini bawah ni. Kita pusing dulu. Oh, tilam juga boleh tidur sini. Dua katil ni, katil single. Ada ruangan juga. Ush, besar gila rumah dia. Benih aku pusing lah. Sekejap. Kita tengok bilik tu. Ni ada satu bilik. Bilik Dahlia. Ada satu lagi bilik ni. Bilik Melo. Bilik Melo kau mah. Jom. Ni bilik Melo. Amboi. Angin tu kat bawah ni. Ni bilik Melo. Dia setiap bilik dia cantik lah. Aku suka lah. Dia punya design bilik dia, structure dia. Memang cantik lah. Wah, cantiknya bawah rumah ni. Ada macam-macam ni kat sini. Ada boyan. Boyan apa nama? Hammock. Hammock. Banyak hammock kat sini. Carom ada. Wah, okey. Yeay, go lagi. Untuk aktiviti petang ni, kita nak pergi tour kampung. Naik bagi daripada Villa Bonda. Let's go, Roma. Okay guys, are you ready? Yeah! Cantik, let's go! Okay guys, ada monyet. Hai. Okey, kita berhenti di sightseeing. Spot yang pertama untuk ambil gambar dan ber-OOTD. Alhamdulillah, settle lah kita punya tour kampung.
Dekat Kampung Seri Tanjung. Okey, sampailah. Jalan-jalan cari pasang. Ni kaki tak atas tu kak? Ni kaki. Jom. Let's go. Ya Allah, bukit ni ya. Jatuh. Benzan. Biar kita turun bukit. Turun bukit. Tak ada bat. Biar dia. Tak makan pun lah. Sabarlah. Kau. Benzan. Dekat sini tak payah risau kamu. Memang kawasan ni keseluruhan kawasan Villa Bonda ni dia wheelchair friendly. So kalau macam ada ahli family kamu, nenek, tok yang naik wheelchair boleh pakai. Boleh pakai kat sini lah. Area sini memang friendly lah. Tak ada masalah. Boleh pakai kursi roda. No problem. Dekat sini ada wheelchair punya apa nama lift tau. Betapa OKU friendly tempat ni. Sampai ada lift rumah. Kita test tengok dia punya lift. Okey tak okey? Okey, standby ya. Are you ready? Okey, jom. Kita tekan. Ni button dia. Okey, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Baik Okey, hati-hati. Okey tak? Okey, atas. Dia kena ikut pintu ni. Sampai dekat pintu atas ni. Okey, naik lagi. Okey. Wah. Sekejap, turun. Ya. Okey, dah sampai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Besar kambing ni. Ni satu ekor bang? Separuh. Separuh. Okey. Satu ekor untuk 38 orang. Hari ni Kak Rozi kita nak masak ni. Masak cucur udang. Nampak sungguh menggiurkan. Kita kasih zoom sikit Okey. Sedap. Cucur jagung. Cucur jagung udang. Ini special ni. Ini homemade by Rozi ni. Macam. Ni dah siap rumah. Tengok ni. Tengok ni. Kemasan kala dia. Campuran kuning-kuning jagung pula. Memang sungguh menggiurkan. Ada demi peha ni. Wah, meriah malam ni rumah. So malam ni pihak Villa Bonda ada hidangan kami kambing bakar. Kambing bakar ada. So ada kita orang ada Rozi ada goreng sikit kucur udang, ada lauk sikit. Itu punya bahan-bahan ni lah. Ada kuah-kuah. Ni kuah black pepper Kuah black pepper, coleslaw. Ada mashed potato, ada air asam pun ada. Sebagai pelengkap rasa lah untuk kita punya menu malam ni. Ni kambing yang dah dipotong. Main berselera mah kambing dia. Aku makan kambing ke? Dahsyat lah tak? Tapi kambing lembut tak malam ni tau. Memang ni dibakar ranum lah ni. So untuk kambing bakar ni dia kena add on menu, kena tambah. Yang kita orang dapat ni separuh ekor. Ni kuah dia tahu. Separuh ekor ni untuk dalam 30 orang lah. 30 orang, bawah 30 orang lah. So kalau macam kamu nak tahu dia punya harga semua, boleh refer lah dekat description di bawah video aku juga. Okay? Jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni batang pinang ni orang kata. Goma. Tengok. Kamera. Hantar. Aku suap dengan kau. Suap Jap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh cakap. Cair di mulut. Sekejap bang, batang pinang saya bagi. Kena nak Farid yang suap. Memang cair. Dia kena orang yang potong suap, baru sedap. Kalau suap sendiri tak sedap. Tadi rasa daging saja. Ni nak rasa dengan kuah black pepper, dengan air asam, dengan coleslaw. Tengok macam ni pergi.
Power tak power. Okay, pecah sikit dengan asam ni. Jom bang, buat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, biar asam dia makan nasi dengan kambing ni. Sedap dia. Sedap dia lah. Oh, lupa kuah black pepper ni. Dengan coleslaw tu. Ada asam dah cukup sedap lah. Kakak punya dalam bilik. Air. Time malam baru dah terang dia punya court lah. Baru dah syok main. Hai, Kamia. Main futsal pun boleh. Ni badminton ni, badminton dengan Ani. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat Villa Bonda di Masjid Tanah Melaka. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Hopefully kamu enjoy tengok video ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye bye kamu. Assalamualaikum.